semua. Hai ibu, hai ayah, hai semua. So untuk vlog kali ni, Yana buat vlog untuk pasal pertama persidangan tahunan mahasiswa se-Jordan. So untuk program kali ni, Yana jadi SU. Dah banyak dah kerja yang buat. Dan pagi ni kita orang, Yana, Hana dengan lagi 2 orang lelaki, Syabab, kita orang akan jemput panel dari Malaysia kat airport. Let's go. By the way, program tu lagi 2 hari lagi. Hari ni hari Rabu. Programnya hari Jumaat. Hana. Oh yes. This is first time buat vlog dalam rumah ni. So ni dah beli Hana. Siapa sikit. Sikit je lah tunjuk. Tak siapa pun, ada barang orang lain. Ni bilik Hana. Ni bilik Nuha. Ni dapur. Ada benda putih guys. Kita kena hati-hati. Kita hati-hati. Hana hati-hati lah. Ada benda putih. So kita orang dah sampai di perkarangan airport Jordan. Lepas ni kita orang nak pick up Dr. Suryani. Tak lawa belakang lawa kan? Belakang lawa kan? Kita kena ambil mood pagi nak jumpa orang. Sejuk ya Allah. Sekarang menandakan suhu berapa? 4, 3? Sekejap. 3 darjah Celsius. Tu belakang syah-syah kita. Kosong. 3 guys. 3 guys. Sejuknya ya Rahman ya Karim. Macam mana Dr. Suryani ni? Kita dah tak bawa. So sekarang kami tengah menunggu ketibaan Dr. Suryani Suri. Lepas tu doktor sampai pukul 7.25 something. Lepas tu delay 17 minit. Lepas tu 17 minit baru dia landing. Sekarang dah pukul 8.30. 8.30 tak sikit kita lagi. tunggu lagi dah. Sebab banyak urusan kan. Kena baggage claim. Lepas tu apa lagi? Passport control. Lama tu. Kau 1 lama. jam ke? Saya sakit. Kita tunggu je. Hana boleh pula kan, dia punya braces tercabut. Aku tak faham lah. Waktu tu gini, dia punya braces tercabut. Baru beberapa hari pasang braces dia. Dia pergi makan benda yang kiwi. Gigi tu braces hilang. Gilek. Tercabut macam mana? Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Faizi Fahmi Muazzam. Saya Faizi. Dari Sekarang kita kat mana? Tuhan di Bali Mafro. Makan. Dia nak Sebelum makan aku kena tukar brace. Brace aku tercabut. tak ada sekarang. Tak ada lah. Cari kucing komego. Dia belajar UKM kan. Dia A few moments later. So sekarang kita orang pergi ke airport balik untuk ambil lagi seorang panel, Dr. Aizam. So ni on the way ke airport balik. Tadi dah hantar Dr. Suryani kat rumah Riana. Lepas tu airport ambil lagi seorang. Ni ada pasangan suami isteri. Steady. Hana punya gigi update tak elok lagi. Boleh makan guys. So kita orang dah sampai airport untuk kali kedua untuk pick up lagi seorang panel. Penat dah ni. Nak dah ni. Aku dengan lapar ni. Dah dengan dia punya gigi tak elok. Kau memang kena mention sama gigi. Gigi guys. Gigi hilang.
Au! Dia pukul saya. Tolong. So kita orang sebenarnya lambat jugalah. Panel ni dah sampai lama juga. So kita orang tadi ada jam. So datang lambat sikit. So datang terus pick up. Jauh lah Jamiah. So dapat tak? A few moments later. So tadi dihalau oleh Pak Guide Jamiah. So sekarang check in hotel untuk panel. Sejuk juga kan. Sekarang agak rare lah kalau jalan kaki tu. 6.5 hours later. So tadi kita orang tamat dengan Dikit-dikit. dia tiba. So tadi kita orang tamat di hotel. Tadi last. Tak tahulah. Balik dari hotel terus rehat. Yana dengan Hana pengsan. Tidur. Memang pun terlibat tau. JK Pramusaji. Dengan buah kontainer. Ya, Nuha layan Dr. Suryani tadi. Mantap. Layan kan Dr. Aizam dengan isteri. Lepas tu Noha kat rumah tengah layan. Ya. Aku JK Pramusaji. Kamu saja. Sekarang kita orang nak pergi ni klinik. Settle gigi. Dia tak settle lagi. Kena settle malam ni guys. Sebab esok dah Busy gila. busy teruk ni. Tak boleh. Let's go. So ni kita orang hantar makanan guys. Servis hantar makanan. Jais mana kat kan? Jais? Mana kat kahwin? Oh, Jais dia. Tak kerja. Mana kat Klinik gigi yang biasa pergi tutup. Sebab sekarang tak ada merokit tau. sebab sekarang pukul 8.20. Kita orang pergi sana dek sini. Bukan sengaja dan Merauke, okey? Yang tengok ni jangan judge. You listen, you don't judge. Tahu ada MT. Itulah tau please tengok. Kita maju jadi community. Itu lah Markas Farah. Tempat apa ni? Hana tak cat. Hana tempat apa ni? Oh, nampak tu gigi kan? Terus sikit gigi kan? Ini luar tak melambangkan dalam. Oi, bau macam kat Malaysia. Okay. Let's go. Suhana. Tiba-tiba tengok bola ni. Tengok bola guys. Alhamdulillah klinik buka. So end up gigi tak cabut pun. Besi tu okey je kan. Besi dia tu okey je. Tak efek apa-apa pun. Hana boleh je makan, boleh je daily basis punya kerja, boleh je buat semua. Dan Hana kena datang balik isteri depan. A few moments later. Kanan. Let's go guys. Ini meeting. Walaupun tak ke dapur, ada Meeting last sebelum duduk di atas meja. Fikir macam mana Meeting apa protokol program. Jalan lancar kan. Penatnya. Lah tidur. Hari kedua, let's go. Pam. Hai, good morning semua. So hari kedua busy. Kami mulakan hari kami dengan disidai oleh Muammar dan Faizi. Ya. Kami di tempat cahaya ni sebab sangat sejuk, angin sangat kuat sekarang. Tempat duduk sangat sejuk. Ni ada matahari, bolehlah menghangatkan sikit. Kan lepas ni kita orang akan bawa jalan-jalan panel di Jamiah dan Mafraq. Let's go. Mesti kita duduk sini. Di sini sejuk. Nampak cahaya. So kami berdiri di sini.
je. Besar dia pokok zaitun. Ini pokok zaitun ni semua orang tanam. Pokok tas dia sangat. Ni semua jalan kaki, tak ada. Jalan lepas tak ada apa. First time nak pergi Buruk isi lama. Dia buat isi. Inilah dia. Sebab tu dulu jauh daripada sini nak ke Mafra. Tu guys, Buruk isi dulu. Ayak. Jom turun gambar. Sejuknya angin kuat. Tadi saya nak tunjuk kat korang buat rock accent dulu. Ya, buat rock accent dulu tau. Kita ikat dulu. Oh, lima. Jom. Apa dah tahu dah. Tak, masalahnya kita orang yang tua tau. Hari ni kita macam, wow ada ni. Kita yang jauh lah. Pening kot. Lapang je. Memang jauh beza dengan yang bawa sekarang. Tak Dr. Izam seronok. Dah isteri dia cakap bahasa Arab. Memang mantap. Dulu camp tentera. So ni kita orang kat kawasan kereta api dengan jet. Salah satu yang ikonik untuk Al-Bait. Tu belakang sana tu. Macam ada lah tapi benda tu kat belakang. Dia kat belakang sangat. Jet. Jet. Terbang. Buat kerja dalam kereta guys. Sekarang kita orang berada di Kuliah Syariah bersama Dr. Suryani. Mana Dr. Suryani? Dengan Dr. Aizam. الله يبارك فيك الله يرضى عنك والله مرحبا بك ما شاء الله جيت قبل الهجرة على القديمة ما شاء الله حياك الله يا أكرمك والله والله شرفت بارك لا تتغير ابدا كما شكلك شكلك كما انت الله يرضى عنك أكرمك الله بارك الله فيك حياك الله كيف حالك دكتور؟ Saya lapar. Saya beli ginger. Makan dulu guys. Perjudian ni tidak diketahui kenapa. Tak tahu justifikasinya. Dinosaur tak ada kepala. Jangan masuk dalam. So, tadi kita orang dah lepaskan panel dekat pengisian sebab panel nak pergi ke Ajlun. So, lepas ni kita orang uruskan rehearsal pula. Serve segala semua lah. Semua unit kita orang settle. Ni SU tak siap lagi apa? Bukan tak siap apa. Ada benda lagi kita settle. Let's go! So, sekarang kita orang on the way ke Jamiah untuk rehearsal. Setelah penat. Dan tadi buat sijil, buat macam-macam. Kan Hana? Hana buat Aku buat tampal-tampal. Tampal-tampal. Nanti kalau pertama terlawa, aku buat. antara yang buat lah. Ya, tadi buat ya. Beberapa lah. Ya? Macam gemuk pula kan. So, kita orang dah sampai kat tempat kejadian. Tempat rehearsal tapi tak ada orang. Ada kami je. Boroknya. Dia penat, dia lapar, dia segala. Ada orang weh kat depan. Siapa je tu, makhluk-makhluk tu siapa je ada. 10 je. Best. Tak tahu Dia dia. pandai nego ke? Tak tahu sebabkan. Kedai yang sama ke? Tu tak tahu.
Malu. Rekam. Okay guys, so sekarang kita tengah briefing untuk program pertama. Nantikan yang kedua. Ni bekas persegaran. So tadi setelah bincang, solat dulu, lepas tu baru start. Faham tak semua? Ada kereta lah, malas nak duduk luar. Nanti kan kena soal-soal. So kat sini buat persiapan tempat. Ada Samiha, ada Neji, ada Umul, ada Syahira. Kat sana ada Mira dengan Hanis. Semua Asha, semua tu ready, tengah ready untuk rehearsal. Saya di sini buat apa? Tengah tunggu. Tak tunggu apa? Tengah settlekan pendaftaran punya Excel. Hana. 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 Yang aku dah marah. Dah marah. Saya nervous. Ya Allah, saya dengar pun saya nervous. Nak duduk mana pun saya nervous. Dah tak dah blank. Tu tak ada fikir dah. Tengah fikir nak duduk mana ni? Ya, aku fikir kalau tengah makan dengan VIP sudah Cik Wan kan, tiba-tiba braces aku cabut sana. Hanis buat apa? Gam. Gam. Daripada semalam. Dari semalam tak siap-siap. Benda ni kena memerlukan ketekunan yang tinggi dan kesabaran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman yang pertama. Saya ikut Allah. Jom mari kita tolong. Okay, tengok ni guys ni. Okay. Tengok nanti. Ni memang macam ni nampak cacat tau. Cacat, okey. Cacat dari tepi, okey. Okay, cuba. Rar gitu. Allahu Akbar. BTS. Nampaknya semua orang busy. Semua orang busy guys. Ni Hanem. Ni yang paling tak busy. Ni Asha. Nasira. Itu memantau kami. Dia memang terbaik. Boleh teruskan dengan panggil Doktor Are you ready? Are you ready? Panel dua. Mana panel duanya? Panel dua siapa? Zulaikha. Dalam kalangan umat Islam, majlis menjemput dan mempersilakan. Dia ikut aku kongsi ilmu. Pen kita. Turun. Ha. Okay, welcome to my vlog guys. After a long time. Macam mabuk. Hari ni 19 Disember. So kita ada rehearsal pertama daripada pukul padahal baru mula. Dan sekarang ni waktu maghrib dah. Tapi inilah tak siap lagi untuk majlis penutup rehearsal. Baru pertengahan. Semoga baik saja esok. Esok, InsyaAllah. Esok, let's go. Kata nak balik, bila nak balik. InsyaAllah dia nak balik tiba-tiba orang cari. Muka ni je. Hari ni. Okay, Macam mana so hari akan ni? kita orang. Hari ni Alhamdulillah saya tak nervous. Okay. Hari ni tak habis cakap nervous. Okay. Okay, hari ni penatlah berdiri. Macam dia. Sekarang saya dengan Hana tengah lapar. So Nuha on the way datang untuk bagi makanan. Tu dia Nuha sampai guys. Dia nak bagi makanan untuk gadis-gadisan kelaparan di sini. Gila. Terima kasih Nuha. Aku tadi tak ada air. Bye. Bye. Makanan untuk saya dan Hana. Itu memang mak-mak tau kata. Tolong seorang kahwin dengan dia. Sorry. Orang semua nak rehearsal. Mengumumkan perarakan masuk barisan kedai Kami lapar. Sewan. Terima kasih Nuha yang masak semua ni. Spaghetti, bolognese, goreng. Peraturan untuk pada lapar guys. Terima kasih Nuha. Mula Akan bermula selepas yang dibunyikan. Faham? Kena Sedap sangat Nuha. Kami dah lapar. Lepas tu bila naik, bila ready, bila nampak okay ready, baru tekan. Faham? Maksudnya kena orang tu Memang kita tahu peraturan. Orang tu. Live list.
Apa update? Okay. Kita siap lagi daripada tadi. Selepas 2 jam masih tak. Tadi saya buat yang ni. Okay. Yang ni. Tapi kalau saya tegakkan jatuh macam mana? Malu tak? Kau jatuh. 1, 2, 3. Okay, bismillah. Lulus. Bismillah. Oi, girl. Memang saya dia orang yang tak tahu. Tahu lah siapa yang buat. Tahu lah tu guys. Ni apa update kat sini? Ni. Ada nombor 9. Apa update kat sini? Hadirin dan hadirat sekalian, sesuatu insya-Allah kawan. majlis akan Bukan untuk minum. bersambung semula selepas selesai. Selepas ini merupakan majlis penutup tu dia dan nak diminta tampal dekat kepada atas tu. semua peserta Gitu. cara dengan So, mana boleh berdiri macam tu. oleh PJJ di dalam huruf wasal. Nice tu. Dan bersurat Nuha. Semua orang makan makanan kau. Semua orang cakap sedap. Terima kasih Nuha. Terima kasih kat Nuha. Tolong kahwin dengan dia. Tolong seorang kahwin dengan dia. Tolonglah dia tu. Nanti minta. Untuk berkatik nak kahwin. Dia jalan je weh. Dah lengkap dah. Nuha tu dia lawa je. Dia gini dapat dah. Tapi dia tak nak. Tak tahulah. So menu yang dia bawa, nasi goreng, spaghetti bolognese. Dah gila Sedap sangat. So saya dah makan banyak dah juga. Atau sikit je sebenarnya. Tapi saya dah kenyang. Terima kasih Nuha. Semua orang makan weh. Kau memang bijak. Kita memang lapar. Sekarang menandakan pukul It's already Duduk. Wait. Alah. It's already 9 PM and we are still Here. Kak Yana masih bertenaga. Kak Yana boleh. Sebelum Hai, ini nama dia Sarang. So sekarang bermula untuk rehearsal untuk kali ke sejuta. Kali ke sejuta ibu dan kagumkan sama dia nak mati. Benar. tema yang dipilih setakat tahun. Tema pembangunan pemikiran mahasiswa merupakan Busy tema semua orang. pada kali ini. Tadi bukan ni. Ha gitu. Lepas tu time nanti lepas dah habis Mentak, solat, guys. nak lagi cakap lagi, ingatkan lagi ke untuk solat asar maghrib. Ni kita fikir buat kerja. Sekarang menandakan pukul 10. 10.18 Ngantuk dah guys. CD lagi. Masih atas balik pada hari tadi. Sampai 8 pagi semua kat sini dengan tudung sarung. Apa nak pakai terus semua? Blue blood. Aku royal blue. Semua dah penat. Sekarang pukul 10.49 dan ini rehearsal penutup yang kali ke sejuta. Okay? Ini Nashira kat sini. Bin Abdul Rahman untuk menyampaikan terhati kepada para panel di Muhammad Azam pengarah. Sekarang pukul 11.30, 11.31. Masih di sini. Saya duduk belakang. Sebab terlalu penat. Hampir tidur, tutup mata ni hilang, gone. Last rehearsal sebelum balik. Adik sekarang kau apa? Aku tak. Sekarang kau apa? Apa sih? Sekarang kau apa? Okay, sekarang pukul. Sekarang pukul 11.02. Kenapa dengan tutup? Ni mesti ada rahsia. Ada rahsia tersebut. Pukul 11.42. Sekejap boleh lagi. Sama-sama. Ni 11.42. Masih dengan huruf-huruf Huruf dan yang nombor. tak tahu takdir dia macam mana. Tak tahu tak ada esok jadi apa. Tak ada pembatik je. Jangan ada. Semoga esok stand. Kakak ingat tak ni esok? A few moments later. Akhirnya balik. Tadi dah kena pehok. Jom guys, balik. Guys, tengah rehearsal lagu. Balik guys, balik. Balik. It's alright. Ini baru betul-betul
Biar aku nestapa. Terbalik. Sign up. So, program esok Bismillah. See you guys. Oh, sakit. Tiba-tiba kat benda ni. Alamak, aku Zai kita orang pergi hantar Kak Yana balik. Tapi kita biar ada live dan dulu. Sebab dia tak nak balik rumah. Mana ada? Mana ada siapa cakap tak nak balik rumah? Samiha tak nak balik rumah. Pening. Bukan aku semua bukan aku. Pening. Kita orang semua tak nak balik sebenarnya. Rumah saya depan sana je. Okay, jom. Let's go balik. Murakibah. Okay, what's up guys? Now 12:40. Oh, bapak dia. Okay. So, kita nak pergi hantar Kak Yana balik before we go back home. Kita dah KO. We will see tomorrow who will the first one. Tu je rumah saya depan sana. Dekat sangat benda ni. So, tamat untuk hari ni punya busy day. So, jumpa esok hari kejadiannya.